Hello dan selamat datang ke Podcast Ulas. Saya hos anda. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami hari ini. Macam biasa, jangan lupa untuk kongsi, suka dan langgan saluran kami supaya anda tak terlepas sebarang kandungan menarik pada masa akan datang. Okey, hari ini kita akan kupas tentang seorang individu yang sangat menarik. Seorang peguam bela yang berjaya menjadi pakar komunikasi global. Dan percaya atau tidak, dia buat semua ni dari tempat duduk depan kereta dia. Namanya Jefferson Fisher. Betul. Dan persoalan utamanya ialah macam mana seorang peguam boleh tarik lebih 12 juta pengikut di media sosial hanya dengan mengajar orang cara berkomunikasi. Dan apa rahsia di sebalik teknik dia yang kita semua boleh belajar? Itu yang kita akan bedah hari ini. Baik, jom kita mulakan dengan satu idea yang mungkin kedengaran agak pelik pada mulanya. Jangan sekali-kali cuba untuk menang dalam pertengkaran. Cuba anda fikirkan sekejap. Berapa kali anda menang dalam satu perdebatan, tapi lepas tu rasa lebih teruk? Menurut Fisher, bila anda menang satu hujah, selalunya anda akan kehilangan hubungan. Inilah teras falsafah dia. Dia ajar yang pertengkaran ni bukanlah satu pertandingan untuk dimenangi, tapi lebih kepada satu macam simpulan dalam perbualan yang perlu diuraikan bersama-sama. Simpulan. Okey, itu analogi yang menarik. Ya, bayangkan tali yang bersimpul. Kalau anda tarik satu hujung, saya tarik satu hujung lagi, simpulan tu akan jadi makin ketat kan? Betul, mustahil nak buka. Jadi dia kata, jangan tarik. Sebaliknya, pergi ke sebelah orang tu dan sama-sama tengok simpulan tu. Cari jalan untuk uraikannya. Tapi jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi pasal teknik-teknik dia, siapa sebenarnya Jefferson Fisher ni? Dia bukan sekadar pempengaruh media sosial biasa kan? Oh, jauh sekali. Dia sebenarnya seorang peguam bela generasi kelima dari Texas. Dia membesar dalam dunia mahkamah, kendalikan kes-kes berisiko tinggi. Tapi di sinilah ceritanya jadi unik. Bila dibuka firma guaman dia sendiri, dia cuba promosikan guna video media sosial yang nampak profesional. Kualiti tinggi, skrip semua ada. Tapi gagal. Gagal teruk. Dia rasa macam dia cuma cuba menjual diri dia. Tak jujur. Rasa macam jurujual. Betul. Momen aha dia tiba bila dia putuskan untuk berhenti cakap pasal undang-undang dan sebaliknya mula kongsi ilmu yang dia betul-betul mahir, iaitu komunikasi. Misi dia kata, adalah untuk menjadi cahaya dalam dunia dan tolong orang ramai berhubung semula. Jadi, dia mula rakam video-video pendek dan praktikal dari dalam kereta dia, di antara kes-kes mahkamah. Video pertama dia yang tular, tajuknya Cara Berhujah Seperti Peguam. Dan ironinya, isi kandungan video tu adalah untuk jangan berhujah langsung. tepat sekali. Dari situlah segalanya bermula. Jadi, isu sebenar yang Fisher cuba selesaikan ni adalah sesuatu yang kita semua hadapi. Kebanyakan daripada kita, terus terang, tak pandai berkomunikasi. Terutamanya masa ada konflik. Kita terlalu fokus untuk menang kan? Kita jadi defensif dan paling teruk, kita gagal untuk betul-betul mendengar. Kita cuma tunggu giliran nak bercakap. Fisher percaya masalah utamanya ialah apa yang dihantar tak sama dengan apa yang diterima. Mesej kita selalu disalah tafsir sebab kita dan pendengar berada pada frekuensi yang berbeza. Frekuensi yang berbeza. Ya, matlamat dia adalah untuk ajar kita cara nak selaraskan frekuensi tu. Baiklah, mari kita bongkar beberapa teknik dia yang paling berkesan. Yang pertama, dan mungkin yang paling boleh ubah perspektif kita, ialah Asingkan orang daripada masalah. Daripada serang individu tu, jadikan masalah tu sebagai pihak ketiga yang neutral. okey, bagi satu contoh. Contoh yang mudah. Okey, katakanlah bilik anak awak bersepah. Selalunya kita akan cakap, kenapa awak ni pemalas sangat? Bilik bersepah. Ya, itu ayat standard. Itu menyerang pribadi dia. Sebaliknya, cuba cakap macam ni. Bilik ni nampaknya agak bersepah lah. Apa yang boleh kita buat pasal ni ya? Wah, itu sangat bijak. Ia terus ubah dinamik. Daripada kita ni lawan dia, kita jadi rakan sepasukan yang selesaikan masalah bersama. Tepat sekali. Macam anda tarik kerusi anda, duduk sebelah dia dan tengok masalah tu dari sudut pandangan yang sama. Dah tak ada lagi saya lawan awak. Okey, seterusnya. Satu lagi teknik yang luar biasa. Kuasa senyap. Bila seseorang cakap sesuatu yang menyakitkan hati, naluri pertama kita mesti nak balas terus. Mesti. Lawan api dengan api. Tapi Fisher nasihatkan sebaliknya kan? Betul.
Dia cadangkan untuk berhenti sekejap. Diam selama 5 hingga 7 saat. 5 hingga 7 saat, itu rasa macam lama sangat dalam satu perbualan. Mesti janggal. Memang rasa janggal, tapi disitulah kuasanya. Kesenyapan tu bagi anda kawalan, ia paksa orang yang cakap tu untuk dengar balik kata-kata dia sendiri yang tergantung di udara. Fisher ajar, biarkan nafas anda menjadi perkataan pertama anda. Tarik nafas dulu sebelum respon. Ya, tenangkan diri. Dan ini membawa kita kepada kerangka 3 langkah dia untuk tangani komen yang merendahkan-rendahkan atau biadab. Jadi, lepas kita diam sekejap, apa kita nak buat? Okeylah, okey lama. Dengan tenang, minta dia ulang balik apa yang dia cakap. Tanya je, maaf, boleh awak ulang semula? Selalunya, mereka tak akan sanggup sebab niat jahat tu dah kantoi. Okey, tapi kalau dia jenis yang degil, dia ulang juga. Kalau dia ulang, kita ke langkah kedua. Ajukan soalan tentang niat dia. Tanya terus, adakah niat awak untuk memalukan saya? Soalan terus terang. Ya, ini akan hilangkan rasa seronok bagi pembuli tu. Sebab sekarang, dia kena pertahankan niat dia. Dan langkah ketiga? Ketiga, biarkan sahaja. Let it go. Anda dah dedahkan niat sebenar dia tanpa perlu jadi agresif. Anda menang tanpa berlawan. Pemilihan kata juga sangat penting kan? Dia tekankan macam mana tukar satu perkataan je boleh ubah keseluruhan perbualan. Betul. Contoh terbaik ialah gantikan perkataan kenapa dengan apa. Kenapa awak cakap begitu? Kan? Dengar macam satu tuduhan. Macam kita ni polis. Tapi kalau kita tanya apa yang awak dengar bila saya cakap tadi, ia menjemput penjelasan. Satu bersifat menghakimi, satu lagi bersifat ingin tahu. Tepat. Kenapa awak lambat? Berbanding apa yang buat awak lewat hari ni. Nampak bezanya? Jauh beza. Satu buka pintu untuk bergaduh, satu lagi buka pintu untuk berbincang. Jadi apa maksud semua ni untuk anda pendengar kami? Ini semua bukan sekadar helah untuk digunakan di mahkamah. Ini alat praktikal untuk hidup kita seharian. Mesej utama Fisher adalah tentang pemerkasaan. Empowerment. Dia percaya anda ada kuasa untuk ubah hidup anda melalui perbualan anda yang seterusnya. Bukan esok, bukan lusa. Perbualan seterusnya. Ia bukan pasal kena ambil kursus atau baca banyak buku, tapi pasal ubah perkataan seterusnya yang keluar dari mulut kita. Jawapan ringkas je kan? Oh, tak ada buat apa-apa. Mati terus perbualan tu. Fisher cadangkan untuk tanya tentang masa depan. Betul. Tanya soalan macam, apa yang awak paling teruja nak buat tak lama lagi? Atau ada apa-apa rancangan menarik yang akan datang? Orang cenderung jadi lebih positif dan bersemangat bila cakap pasal masa depan. Okey, kita dah bincangkan pelbagai strategi untuk kawal perbualan dan kendalikan konflik dengan lebih baik. Dan nampaknya, semua ni berakar pada satu idea utama. Idea tu terkandung dalam satu soalan yang sangat mendalam yang Fisher mahu kita tanya pada diri sendiri. Soalannya ialah, siapakah saya berdasarkan kata-kata saya? Itu soalan yang berat tu. Memang. Dan dia cabar kita untuk tanya soalan ni pada diri sendiri dan kalau berani, tanya pada orang yang paling sayangkan kita. Tanya pasangan kita, berdasarkan cara saya cakap dengan awak, siapa saya pada pandangan awak? Adakah perkataan yang kita gunakan selari dengan peribadi yang kita nak jadi? Tepat. Kerana pada akhirnya, kata-kata kitalah yang membina reputasi dan realiti kita. Terima kasih kerana menyertai kami dalam kupasan mendalam untuk podcast ulas kali ini. Kami harap anda dapat banyak manfaat daripada perkongsian ini. Pastikan anda tekan butang langgan supaya andalah yang pertama untuk mengikuti ulasan kami yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri.